Makan Maggi ni wajib lah. Ni heroin kampung kan. Hai geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Nasrul Berhad. Hari ni aku nak buat vlog ni, nak bicara last barang keperluan untuk anak aku yang sulung tu nak masuk ke matrikulasi. Cakap tersasa pula. Ranilah dia bagi tahu aku ada benda-benda yang perlu dia beli lagi. So Ranilah kita beli. Kebetulan hari ni aku cuti hari Ahad. Jom kita follow. 2 bulan tau dia tahan. 2 bulan dia tahan. Semua nyamuk. Semua apa? Pasal apa? Oh. Buaya. Makan Maggi ni wajib lah. Aku dah makan. Aku dah makan lah tu. Telefon ni kena dengan Maggi ni. Mak A lah. Ambil berapa Maggi lah? Mami. Coklat saja. Dia nak coklat. Tu green, mana green? Tu latte. Ni lah kan, satu ada. Latte. Ni Wonder tu, Wonder. Dengan kopi. Minat Aichong. Stok makan kita beli dekat Lowan lah. Bawah sikit. Beli untuk basic nak masuk lah. Lagi kat aroma ni. Tanya dia nak pelok yang mana tu? Tanya dia nak pelok yang mana tu? Pelok nak bangga-bangga. Lok ham sak mana tak tahu. Ya biasalah. Yang sedang-sedang lah. Ni boleh. Yang sedang-sedang. Jadi dia nanti lubang ni. Dia punya apa? Dia. Jom, curi benda apa? Ada benda bukan? Oh, duduk bawah aircon. Sejuk gila. Best lah. Kita main beli kat Lawan. Pilihan yang bijak. Oh my god! Wow! Okay, kita main makan nasi tu. Bapak ni. Main kena nasi kanak Rafi orang ni. Ni orang tak ramai lah ni. Orang dah balik lah. Di sekolah ni orang dah balik dah. So orang tak ramai lah. Oh, Cik Bohong. Dengan spek mata dia. Macam-macam. Excuse me. Ambil order. Tak ambil. Dia. Memang dia tak main minyak air kan? Baik. Nasi enak yang ni.
Lihat beliau. Tak dulu nasi kena. Nasi kita banyak om. Kau kan, dah kenyang lah. Tengok, settle tu ambil. Berapa? Ambil. Berapa sur? 7 sur. 7 sur. Kalau kata 7 sur orang, 7 sur. 7 sur kira okey lah. Okey, ayam tak? Ayam dia start tak? Ah, 8 sur. Oh, cik orang kata 8 sur. Jom, settle. Mana ni? Hah? Tak tahu. Kedai kat mana? Jalan, hantar jalan lah. Isya kasut pula. Is a beauty and a beast who can make Kita main kedai bandar tu kan. Itu marah lah semua dia ambil. Ini pot belancong. Kami yang duduk kat pulau ni pun jarang main ni. Macam orang tengok tak. Oh. Ni bau ke bandar? Ha? Ha? Bau ke? Bandar. Bandar. Dia kata bandar kan. Kasut yang terpakai kan. Kasut bandar. Kos 135. Oh, kita mana-mana ni tak nak tira. Ambil lawa-lawa juga.
Elok ya. Jordan 135. Don't know what to do with you. Tell me. Belakang ni kasut dia budak. Tak lah kasut baru, kasut baru ni lah. Ni budak-budak. Banyak pilihan. Ni Badawi. Oh, boot ni malah. Timberland 175. Oh, yang ni mahal oh. 19, 16. $700. Tak. Ha? Tu? Tidak sembah. Berapa? Satu lebih. 135. Ha? Sewa? 9. Dia kata cari kasut bila nak pergi masuk kelas. Cari kasut sport tak sikit lagi kan nak jalan. Dah jalan Johor ni menteri. Kasut lawa ni. Macam-macam pilihan ada ni. Kaki yang berapa? Ha? Kaki yang berapa? Yang 7. Ni 75 pada ha? Okey, kita beli kasut. Jom. Update sedia ya. Sedut sana. Adik apa dinner? Update lah. Ni Dah update dinner. kat IT. Lepas nak naik basikal ni pula.
Ada angin tak? Angin tak angin? Ada 3 biji lah. Dan nak angkat tiba lah. Ha? Confirm lah. Break makan, break. Test. Ada yang reti bawa, ada yang tak reti bawa. Mereka tengah proceed naik basikal. Tak pandai? Tak pandai? Tak pandai naik tu dah. Dengan spek mata, spek mata. Dah ni hamil sekejap tak faham. Tahu dekat siap. Sekejap lah. Ambil lah. Dia cah 5 minit tadi tu. Yang Kali tu. 24 hour. Betul? Itu dia bau western. Ha? Bau western. Duit memang dia canggih kan? Bunyi macam-macam. Lama tak nak gerek. Nak. Gerek pun bunyi macam-macam. Dia nak relai. Penat. Aduh. Apa dia buat kat Kian nak? Ha? Kian nak? Semua pekat perut nak gerek. Lama tak nak gerek. Ni heroin kampung kan. Aduh. Dia kiat. Gelong pun kita tak tinai. Duk gelong. Ha. Ambil gambar lah. Lama tak main biji. Rasa macam duduk dekat apa dia kat luar negara. Penuh dengan ayat-ayat mereka. Angla main Indo penuh. Lama serius, lama tak main pergi jambul. Okey geng, dia settle semua dah. Dah makan dah semua. Makan harita. Okey, nak balik dah ni. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe video aku.